Maka sahabat tengok bekok mata Rasulullah kerana kuat menangis. Tahu tu. Lepas pada semaya subuh, sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, apa mata bekok tu? Maka tahulah Rasulullah menangis lah kalau mata bekok. Maka katanya Rasulullah, hamba minta 3 benda semalam. 2 benda tu hai kubur, 1 benda tu hai tak terima. Maka hamba menangis, tak boleh takat minta. Menangis setara mana Allah Ta'ala kata hamba tak sibuk ni. Maka pertama hamba minta, ya Allah ya Tuhanku, jangan seksa umat hamba. Jangan waktu tak turun hujan kemarau supaya umat-umat dulu 7 tahun tak pernah turun hujan. 10 tahun. Oh jangan lagu tu ya Allah ya Tuhanku. Maka Tuhan terima. Kita jangan koya azab-azab bala-bala yang tidak kuat kita kata apa maksiat umat Nabi Muhammad ni banyak. Macam-macam maksiat orang yang dulunya buat belaka. Tetapi azab tak turun berat-berat. Apa? Allah Nabi Muhammad minta dah kita. Untuk lo ni lah minta lo ni. Kedua katanya Nabi Muhammad, ya Allah ya Tuhanku, kalau mau nak wi banjir pun jangan wi banjir supaya umat Nabi Nuh 3/4 dunia tergelam. Bolah untuk umatku jangan buat kerja lagu ni banjir sekadar sudah jangan buat kerja lagu ni. Maka katanya Nabi Muhammad, Allah Taala terima juga. Kita jangan dok royak kata kita angkat tangan hujan tu putih. Tak. Nabi Muhammad minta dah 1400 tahun lepas untuk diri kita. Kita jangan rasa sombong dengan Nabi Muhammad, rasa tak perlu Nabi Muhammad. Ketiganya Nabi Muhammad minta, ya Allah ya Tuhanku, jadi ke umat aku ni kata baik belaka tak baloh. Allah Taala kata aku tak boleh buat lagu ni. Lagu mana pun mu ni kena baloh juga. Baloh juga. Maka Allah Taala kata ya tak terima satu doa aku. Maka pok kita lagu mana pun baloh juga guano. Payah nak baik belaka mesti ada hak jenis kaki baloh juga. Hak tu doa Nabi Muhammad. Macam-macam doa Nabi Muhammad minta kepada kita. Nabi Muhammad tak pernah minta untuk diri dia. Dia minta tiap-tiap malam untuk kita. Dia minta kepada dia. Katanya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Katanya Sayyidina Aisyah satu kali Rasulullah kata, ya Aisyah, aku minta doa dengan Allah supaya mengampunkan Aisyah dosa dia zahir, dosa batin dia, dosa sengaja, dosa tak sengaja, dosa kecil, dosa besar, semua dosa yang ia buat. Maka apabila Sayyidina Aisyah dengar lagu tu, menampak keadaan hampir terbang. Katanya Sayyidina Aisyah kata, sukanya hamba Rasulullah berdoa kepada hamba lagu tu, ya Rasulullah, hamba doa kepada supaya Allah Ta'ala ampun dosa kecil, dosa besar, dosa sengaja, dosa tak sengaja, dosa dulu, dosa akan datang. Maka Sayyidina Aisyah suka hampir terbang, katanya Sayyidina Aisyah. Maka katanya Rasulullah, asururti ya Rasul ya Aisyah, suka? Oh ya Rasulullah, macam mana aku tidak suka? Mu doa aku tahu doamu paling mustajab sekali. Maka katanya Nabi Muhammad, demi Allah aku doa untuk umatku tiap-tiap malam doa. Katanya Rasulullah, tiap-tiap malam aku doa untuk aku doa macam ni. Seribu 400 tahun lepas. Rasulullah tanya kepada Aisyah, kamu gembira wahai Aisyah aku doa macam tu? Maka Aisyah kata, macam mana aku tak gembira? Kerana aku yakin doamu mesti dimustajab oleh Allah. Nabi doa kita tiap-tiap malam. Macam mana kita tak ingat Nabi? Orang yang tak pernah doa kepada kita, kita ingat. Orang yang tak pernah peduli kepada kita, kita mati kau, kita buat maksiat kau, kita tak, kita sayang ke dia. Macam mana seorang Nabi doa kepada umat tiap-tiap malam, doa macam tu supaya Allah Ta'ala ampun dosa kita, dosa besar, dosa kecil, dosa sengaja, dosa tak sengaja. Tiba-tiba apabila iman ada dalam dada kita lupa Muhammad,
Apabila Islam ada dalam dada, boleh semaya, boleh puasa, boleh kenal Allah, lupa Muhammad. Kata Nabi Muhammad tu perlu diingat. Yang perlu diingat aku, yang perlu diingat Muhammad tak perlu dah dia. Sedangkan kalau kita baca hadis, Nabi Muhammad kata, aku hidup dan aku mati ada kelebihan untukmu. Aku mati ada kelebihan untukmu, dan aku hidup pun ada kelebihan untukmu. Ketika aku mati hidup, aku pun doa kepada kamu. Manakala ketika aku mati, apabila amal kamu dibentangkan kepada aku. Pertama, amal kita orang mukmin ni akhir Allah Taala tengok. Pertama orang mukmin tengok, dinilai oleh orang mukmin, dinilai oleh Nabi, dinilai oleh Allah Taala. Apabila lalu kepada aku, maka katanya Nabi Muhammad, aku tengok. Kalaulah umatku ini jadi juru baik semuanya, maka aku puji Allah Taala, sebut alhamdulillah. Manakala apabila aku tengok umatku ni banyak buat dosa, maka aku minta maaf dengan Allah Ta'ala dengan dosa-dosa dia. Kita jangan rasa dengan tangis kita itu Allah Ta'ala tengok itu. Sebenarnya